Antara hulu balang bawa lah Gading Lak Juna. Tak tanya khabar, tak usul kuasa anak siapa-siapa. Terus menjadi nak pergi menghadap ajar di tengah negeri. Pengasuh Lak Juna. Iring ke sebelah balik belakang. Menjalan kalau lagi agak tiba menuju dengan belaya muda riuh. Ramai gak meter pulaknya. Semua duli tuanku. Agak ke apun tuanku dengan beribu apun semua patih harap dia apun tuanku. Pekerjaan duli tuanku sudah patut selesaikan. Sudah patih-patih selesai. Sudah tuanku patih dah selesai. Kemudian patih. Jadi ada satu perkara patih nak royak kepada duli tuanku. Masa patih keluar nak pergi memadah, orang darat, orang di bandar tuanku tiba jupuk lah dengan orang nama Gading Lak Juna. Kesilapan patih tak usul periksa, patih tak tanya dia ni anak siapa, keturunan mana. Dan lagi, mana dia? Kalau tak silap patih, dia ada luar dari balak istana. Pengasuh-pengasuhnya ramai dia bawa. Dia cerita patih nak jumpa dengan tuanku. Nak mari ada hijau dia royak patih. Kalau begitu moleklah patih-patih amor yang kedua. Panggillah dia datang kemari menghadap amor di balai besar. Apa kerja, apa tujuan dia gaduh. Ya dia lorak sangat. Goyak selalu patih pada dia biar menghadap amor. Antara isi pendekar adik sekalian pahlawan. Lak Juna kelis serulama timan jujur. Berkemahkan pakaian honga pula menghadap sekitar tunang tu negeri belah.